Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berikutan pengumuman belanjawan 2026 yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, jelas menunjukkan komitmen kerajaan untuk mengangkat TVET sebagai teras kemajuan negara. Dengan peruntukan besar sebanyak RM7.9 bilion, TVET kini bukan lagi pilihan kedua. Akan tetapi, laluan utama melahirkan tenaga kerja mahir berteknologi tinggi dalam bidang seperti AI, teknologi hijau dan industri digital. Inilah masa depan Malaysia Madani, masa depan yang dibina atas ilmu. Marilah kita bersama-sama menyokong agenda TVET ini agar setiap anak muda memiliki peluang yang besar untuk berjaya, berdaya saing dan mampu menyumbang kepada pembangunan negara yang tercinta. Sekian daripada saya, sekian. Terima kasih.